Class. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, banyaknya makanan. Nampak sedap lah. Mina, ingat sikit ke orang belakang. Ambil yang nak makan je. Tak habis nanti, membazir. Ya, Mina tahu. Brian, macam pernah tengok lah pakcik tu. Assalamualaikum. Selamat hari raya. Lah, tapi kat mana ya? Entahlah. Jomlah pergi ambil makanan. Dah lapar ni. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok ni. Wah, cantiknya baju awak. Jazakillah khairah wa iyaki. Nah, rasalah. Mina yang buat tau. wah, sedap ni. Wow, Sedapnya. Boleh ambil lagi satu? Seronok kan Raya? Saya sukalah Raya. saya pun suka. Kenapa korang suka hari raya? Saya suka hari raya sebab boleh pakai baju cantik-cantik. Dan banyak baju baru. Boleh wangi-wangi. Saya pun. Saya suka pakai baju baru dengan kasut baru. Wow. Cantiknya. Lip-lip lah. Saya memang nak sangat kasut ni. Dan Alhamdulillah, Daddy belikan untuk Raya ni. Alhamdulillah. Brian pula. Saya? Saya suka Raya sebab Mama saya kan selalu sibuk. Jarang dapat masak. Masa Raya ni lah saya dapat makan masakan dia. Lazatnya. Brian. Maaf. Oh, samalah. Mina suka hari raya sebab Umi akan masak macam-macam makanan. Masa ni lah Mina belajar tips masak-masak dengan Umi. Kita orang bagi makanan kat jiran-jiran juga. Umi kata seronok dapat kongsi rezeki dengan orang lain. Wah, pemurahnya Umi Mina. Mila pula suka hari raya sebab apa? Mila suka hari raya sebab dapat kumpul ramai-ramai. Bukan senang nak jumpa semua orang kalau bukan hari raya. Bestnya raya. Yelah, masa berkumpul ni kita boleh tunjuk baju baru kita. Betul tu. Makanan lagi penting daripada baju baru. Betul. Tak ada makanan, hari raya tak meriah lah. Mana ada? Baju baru lagi penting dari makanan tau. Betul tu. Baju barulah buat raya best. Kalau pakai baju baru, tapi perut bunyi, terus hari raya tak ceria kan? Apa yang lebih penting, mestilah takbir dan solat raya kan? Makanan dengan baju Budak-budak baru, ni borak hari lain apa pun lah ya? boleh dapat. Selamat Hari Raya. Boleh pakcik duduk sekali? Selamat Hari Raya. Muslim Undertaker. Patutlah macam kenal. Seronoknya kamu semua bersembang. Cerita pasal apa tu? Oh, kita orang tengah cakap pasal raya. Wah, menarik tu. Kamu suka Hari Raya sebab apa? Mina dengan Brian suka hari raya sebab ada makanan sedap. Kate dengan Luna suka sebab dapat pakai baju baru.
Mila suka dapat kumpul ramai-ramai. Saya pula suka dengar takbir dan solat hari raya. Oh. Pakcik, kenapa Ya? kita sambut Hari Raya? Sebab kita nak raikan kemenangan kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Apa? Sebab tu je. Tak semestinya. Apa-apa sebab pun boleh. Mina tak faham lah. Okey, tahu tak kenapa kita takbir pada hari raya? Sebab hari raya kan memang ada takbir. Oh, saya tahu. Sebab nak bersyukur pada Allah. Fatana. Takbir raya itu adalah ucapan syukur yang mengagungkan kebesaran Allah atas segala nikmat yang Dia bagi kepada kita. Maksud pakcik? Tak kisahlah sebab apa pun. Sebab ada makanan sedap ke, sebab baju baru, atau baju macam pakcik ni. Mungkin dapat berkumpul. Atau sebab suka takbir dan solat hari raya. Semua tu tak salah. Yang penting, kita raikan hari raya dengan gembira, syukur dan sederhana. Apa yang pakcik suka pasal hari raya? Huh? Kalau pakcik, pakcik rasa perut pakcik suka dengan makanan. Perhatian adik-adik semua, permainan dah nak mula. Jom kita main. Jom. Jom. Bye, pakcik. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Wah. Who do you miss? I miss my mum. You know, that's probably the hardest funeral I ever did was my own mum. The lady that carried me in her womb, that felt all the pains giving birth to me, nurtured me, bought me Eid clothes, took me to visit the families, taught me everything I knew to become the man I am today. That's one person I really miss a lot in my life. Allah yarhamek Haji Nidal Hodis. Nak tahu tak? Semua video di Dura Plus telah melalui penasihat syariah. Alhamdulillah. Let's roll. Dura Plus. Assalamualaikum. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma amin. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wah, banyaknya makanan. Nampak sedap lah. Mina, ingat sikit ke orang belakang. Ambil yang nak makan je. Tak habis nanti, membazir. Ya, Mina tahu. Brian, macam pernah tengok lah pakcik tu. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Lah. Tapi kat mana ya? Entahlah. Jomlah pergi ambil makanan. Dah lapar ni. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok ni. Wah, cantiknya baju awak. Jazakillah khairah wa iyaki. Nah, rasalah. Mina yang buat tau. wah, sedap ni. Wow. Sedapnya.
Boleh ambil lagi satu? Seronok kan Raya? Saya sukalah Raya. Saya pun suka. Kenapa korang suka hari raya? Saya suka hari raya sebab boleh pakai baju cantik-cantik. Dan banyak baju baru. Boleh wangi-wangi. Saya pun. Saya suka pakai baju baru dengan kasut baru. Cantiknya. Lip-lip. Saya memang nak sangat kasut ni. Dan Alhamdulillah, Daddy belikan untuk Raya ni. Alhamdulillah. Brian pula? Saya? Saya suka Raya sebab Mama saya kan selalu sibuk. Jarang dapat masak. Masa Raya ni lah saya dapat makan masakan dia. Lazatnya. Brian! Maaf. Oh, samalah. Mina suka hari raya sebab Umi akan masak macam-macam makanan. Masa ni lah Mina belajar tips masak-masak dengan Umi. Kita orang bagi makanan kat jiran-jiran juga. Umi kata seronok dapat kongsi rezeki dengan orang lain. Wah, pemurahnya Umi Mina. Mila pula suka hari raya sebab apa? Mila suka hari raya sebab dapat kumpul ramai-ramai. Bukan senang nak jumpa semua orang kalau bukan hari raya. Bestnya raya. Yelah, masa berkumpul ni kita boleh tunjuk baju baru kita. Betul tu. Makanan lagi penting daripada baju baru. Betul. Tak ada makanan, hari raya tak meriah lah. Mana ada? Baju baru lagi penting dari makanan tau. Betul tu. Baju barulah buat raya best. Kalau pakai baju baru, tapi perut bunyi, terus hari raya tak ceria kan? Apa yang lebih penting, mestilah takbir dan solat raya kan? Makanan dengan baju Budak-budak baru, ni borak hari apa lain lah pun ya? boleh dapat. Selamat Hari Raya. Boleh pakcik duduk sekali? Selamat Hari Raya. Muslim Undertaker. Patutlah macam kenal. Seronoknya kamu semua bersembang. Cerita pasal apa tu? Oh, kita orang tengah cakap pasal raya. Wah, menarik tu. Kamu suka Hari Raya sebab apa? Mina dengan Brian suka hari raya sebab ada makanan sedap. Kate dengan Luna suka sebab dapat pakai baju baru. Mila suka dapat kumpul ramai-ramai. Saya pula suka dengar takbir dan solat hari raya. Oh. Pakcik, kenapa kita sambut hari raya? Sebab kita nak raikan kemenangan kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Apa? Sebab tu je. Tak semestinya. Apa-apa sebab pun boleh. Mina tak faham lah. Okey. Tahu tak kenapa kita takbir pada hari raya? Sebab hari raya kan memang ada takbir. Oh, saya tahu. Sebab nak bersyukur pada Allah. Fatana. Takbir raya itu adalah ucapan syukur yang mengagungkan kebesaran Allah atas segala nikmat yang Dia bagi kepada kita. Maksud pakcik? Tak kisahlah sebab apa pun. Sebab ada makanan sedap ke, sebab baju baru, atau baju macam pakcik ni. Mungkin dapat berkumpul. Atau sebab suka takbir dan solat hari raya. Semua tu tak salah. Yang penting, kita raikan hari raya dengan gembira, syukur dan sederhana. Apa yang pakcik suka pasal hari raya? Kalau pakcik, pakcik rasa perut pakcik suka dengan makanan. Perhatian adik-adik semua, permainan dah nak mula. Jom kita main. Jom. Bye, pakcik. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Wah. Who do you miss? I miss my mum. You know, that's probably the hardest funeral I ever did was my own mum. The lady that
carried me in her womb, that felt all the pains giving birth to me, nurtured me, bought me Eid clothes, took me to visit the families, taught me everything I knew to become the man I am today. That's one person I really miss a lot in my life. Allah yarhamek Haji Nidal Hodis. Alah, dah habis ke? Jangan risau. Jom tonton lagi banyak video di Durio Plus. Muat turun di Google Play Store atau Apple App Store sekarang. Jumpa di sana insya-Allah. Durio Plus. Assalamualaikum. Belum subscribe lagi? Ya. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau.